Halo sahabat semua, terima kasih sudah hadir di channel ini. Channel yang selalu menghadirkan video-video terbaru seputar jiran Nusantara. Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, baik dari sisi wilayah, jumlah penduduk, maupun pengaruh regional. Peran strategis Indonesia kerap menjadi perhatian dan perbincangan negara-negara tetangga, mulai dari sektor ekonomi, pertahanan, hingga hubungan diplomatik di tingkat global. Tanpa basa-basi lagi, mari kita gas ke videonya. Yang Berhormat Tanjung Karang. Ada sedikit penambahan ketimbang tahun 2025. Tuan Pengerusi, Tanjung Karang ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada kelemahan kritikal dalam keupayaan peperangan anti kapal selam Submarine Warfare atau SW negara. Ekoran ketiadaan helikopter tempur maritim yang moden dan berkeupayaan tinggi. Realitinya, helikopter Superlink TLDM yang menjadi aset utama kita sejak lebih 2 dekad kini sudah jauh ketinggalan zaman dan uzur. Isu penyelenggaraan yang berlarutan, alat ganti sukar diperolehi dan keupayaan operasi tidak lagi sepadan dengan ancaman maritim hari ini. Jika kapal selam asing memasuki zon maritim kita tanpa dapat dikesan, maka kita telah hilang pertahanan sebelum tembakan pertama pun dapat dilepaskan. Izinkan saya jelaskan sekali lagi di Dewan ini. AW139 bukan, saya ulang, bukan platform ASW. Ia hanyalah helikopter utility. Tiada sonar dipping, tiada radar carian maritim ASW, tiada torpedo, tiada integrated mission suit untuk ASW. Penyewaan helikopter pula hanyalah tampalan kosmetik, bukan penyelenggaraan pertahanan. Jiran-jiran kita sudah jauh mendahului. Indonesia AS565 Panther, Malaysia masih bergantung kepada platform yang sudah menjangkau usia lebih 20 tahun tanpa pelan pengganti yang muktamad. Saya ada beberapa soalan kritikal kepada Yang Berhormat Menteri. Pertamanya, apakah pelan terperinci kerjaan untuk menggantikan helikopter Superlink TLDM? Model apa yang sedang dinilai? Adakah MH60R atau AW159 atau platform lain? Bilakah lembaga perolehan akan mengutamatkan keputusan? Tahun ini atau tahun depan atau bila lagi? Yang kedua, berapakah jumlah peruntukan khusus di bawah RMK ke-13 bagi perolehan helikopter ASW yang baru? Dan adakah peruntukan itu turut merangkumi latihan kru, simulator, sistem senjata, sonar dipping dan infrastruktur pangkalan? Yang ketiga, apakah langkah interim yang benar-benar diambil kerajaan untuk memastikan TLDM tidak kehilangan kredibiliti di rantau ini? Tadi ada dibangkitkan banyak perkara. Saya cuba sedaya upaya untuk menjawab perkara-perkara yang dibangkitkan. Yang pertama adalah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bukit Bendera. Saya tidaklah mengikut turutan berdasarkan ini. Yang Berhormat Bukit Bendera ada membangkitkan tentang pemodenan aset, dan persoalan yang ditanya adalah tentang peruntukan itu cukup atau tidak. Sudah barang pasti jawapannya tidak. Kerana kita tahu bahawa keperluan bagi kita mendapatkan aset-aset baru dan penyelenggaraan aset kita memang banyak bergantung kepada kemampuan ekonomi kita. Dan kalau kita lihat, ini adalah cabaran terbesar kepada kita. Tadi ada dibangkitkan juga oleh Ledang. Kerana pada masa depan kita memang harus mengupayakan ekonomi kita. Kerana dia terkait juga dengan peruntukan di Kementerian Pertahanan. Dan peruntukan itu adalah untuk keselamatan dan kedaulatan negara kita. Itu harus kita ambil kira. Kerana kita tahu bahawa untuk pastikan bahawa SPH kita itu dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Jadi kita memang mengambil masa bagi ujian nilai itu. Dan saya fikir penilaian kedua bukan sahaja dari segi teknikal tapi dari segi kewangannya. Kerana bila kita sampaikan ke Kementerian Kewangan, saya fikir memang tanggungjawab Kementerian Kewangan adalah untuk memastikan bahawa aset yang kita beli itu adalah memenuhi kehendak kewangan dan kemudian dikembalikan balik ke Kementerian Pertahanan untuk kita laksanakan rundingan harga sebelum diutamatkan
proses itu di peringkat Kementerian Pertahanan. Sikit saja, saya rasa tadi dari segi kenderaan untuk malbat tu, Yap. maknanya ianya kita nak pastikan supaya ini digunakan secara optimum. Memang sudah ada dalam peruntukan dalam belanjawan 2026. Cumanya kegunaan itu kita boleh manfaatkan untuk tujuan-tujuan yang lain. Contohnya, apakah ada cadangan misalnya untuk kita mengadakan tentera pengaman ke Gaza? Jadi adakah aset-aset ini boleh juga digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain? Ya, Yang Berhormat Ledang, seperti mana yang saya sebutkan tadi, peruntukan itu sudah ada. Cuma perancangan ke depan harus jelas. Walaupun kita tahu bahawa kita memang mempromosikan misi pengaman kita di peringkat antarabangsa, tidak sahaja di Lubnan. Tapi untuk pembelian aset-aset baru macam saya sebutkan tadi, di mana sekalipun kita beroperasi di dunia ini sebagai misi pengaman, sebenarnya kita pun sebahagiannya membawa aset-aset tentera darat kita ke luar negara juga. Jadi sebab itu saya sebut bahawa walaupun peruntukan itu ada, tapi peruntukan itu boleh kita manfaatkan dua perkara. Kalau kita ada misi baru di peringkat antarabangsa, kita boleh manfaatkan itu, dan dalam masa yang sama kita juga boleh manfaatkan pembelian itu untuk tujuan aset-aset kita dalam negara. Ataupun dalam masa yang sama macam saya sebut, option yang lain adalah kita mendapatkan aset-aset lain bagi tujuan tentera darat kita. Itu pun boleh kita manfaatkan. Keluar PBB. Oh, Indonesia keluar PBB. adalah satu-satunya negara yang pernah keluar daripada PBB. Itu betapa berani, betapa pahlawan Indonesia ni. Bawa Soekarno. Dia keluar PBB. Tak puas hati ya. Kutuk saya keluar. Sebab ni kes konfrontasi ni. Rusia hari ni pun tak keluar PBB kan? Rusia pun tak berani, Indonesia berani. Itu betapa hebatnya Indonesia waktu tu. Malaysia ni macam mana? So Malaysia, China ceroboh kita, kita condemn, kita kutuk kecam. Tapi kita tak ada hantar kapal pun pergi nak halang, tak ada sangat. Ada juga tapi tak ada sangat. So kita tak nak offend China. Itulah nasib negara kecil macam Malaysia. Jadi kalau macam tu ada possibility tak China tadi nanti dia dengan kekuatan ketenteraan dia yang sekarang makin naik, tiba-tiba dia cakap okay, it's time untuk aku ambil kau boleh buat apa pun. Dia dah claim tu dia punya. Dah claim dia punya. Memang kita tak boleh nak berunding. Betul yang partly yang kita buat base tu macam mana? Dia kata semua tu dia punya. Yang negara jangan kacau je. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga sahabat semua diberikan kesehatan, panjang umur, sehat selalu, jaya di laut, darat, dan udara. Dukung terus channel ini, dan nantikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.